Biasanya kalau budak demam, banyak parents saya tengok dia takut nak mandikan anak. Dia sangat takut lah dan dia tak tahu sama dia nak kena mandi ke tak mandi. Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu dalam episod hari ini untuk Tanya Pakar yang mana kita akan bercerita tentang cuti sekolah. Sebab sekarang ni bulan Disember kan. Jadi anak-anak tengah bercuti sekarang ni. Jadi kita nak bercakap tentang penyakit berjangkit di musim cuti sekolah. Tambah pula nanti kita punya sesi persekolahan untuk tahun 2026 ni akan bermula pada bulan Januari. Jadi cuti ni pula Disember, setengah waktu tu dekat sangat. So kita nak kena prepare jugalah untuk kesihatan anak-anak ni berada di tahap yang terbaik sebelum mereka memulakan sesi persekolahan 2026. Jadi bila kita nak bercakap tentang kesihatan anak, of course kita akan menjemput pakar yang sesuai untuk bercakap tentang kesihatan ni. Jadi bila nak bercakap tentang kesihatan kanak-kanak, dah tentu kita akan jemput pakar perunding pediatrik. Dan bersama dengan kita di studio Pak Emma hari ini adalah Dr. Tengku Puteri Zainab yang akan menjawab beberapa soalan berkaitan dengan kesihatan anak lah, Doktor. Ya, betul. Tambah kita ni tengah cuti sekolah ni anak-anak ni kan, Doktor kan. Jadi saya tak nak buang masa lagi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Doktor kerana sudi datang hari ini di studio kita dalam keadaan yang orang kata kucar kacir juga. Busy Doktor ni, baru tadi ada seorang patient di klinik, lepas tu terus rush ke sini. Terima kasih atas jemputan. Okey, jadi Doktor, kita nak ke soalan yang pertama lah sebab tak lama dulu kita memang kes influenza HFMD meningkat kan. Jadi tak mustahil akan meningkat semula lah. Tambah pula dengan sekarang ni cuaca tak menentu, lepas tu cuti sekolah pula. Of course bila bercuti sekolah ni parents akan bawa anak-anak keluar berjalan kan, balik kampung ataupun pergi bercuti dan sebagainya. Jadi Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan dengan kita sebenarnya apa punca utama penularan virus-virus ni berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Silakan Doktor. Okey, sebenarnya kalau virus di kalangan kanak-kanak ni sebenarnya dia senang dapat. Sebab apa? Selagi kanak-kanak tu ada kontak dengan kanak-kanak lain ataupun dewasa, lagi mudahlah untuk dia ada jangkitan. So selagi kanak-kanak tu contohnya masih pergi ke sekolah, pergi ke daycare ataupun dia ada pergi ke kenduri apa-apa, kahwin ke, akikah ke ataupun dia pergi ke mall ke, selagi memang ada kontak dengan orang lain yang tak sihat lah, dia akan mudah kena jangkitan. Sebab kanak-kanak tu kan dia punya immunity masih belum matang lagi. Fragile lagi kan. Very fragile. So tidak mustahil kalau kanak-kanak tu dia sampai tak sihat setiap bulan. Sebab parents pun tanya, mana anak saya dapat jangkitan ni? Tapi itulah, dia memang dapat daripada orang lain yang tak sihat. Dan kita pula tak nampak virus tu, Doktor. Contoh betul. pergi mall kan, mungkin dekat troli, kadang-kadang dekat eskalator ke, dalam lift ke dan sebagainya kan. Sebab budak-budak kan dia suka pegang-pegang barang juga. Diorang kita tak ada nak expect asyik basuh tangan je pakai sanitizer tu, tak adalah. Kanak-kanak kan memang habit dia memang suka pegang benda, suka masuk benda dalam mulut. Jadi tu semua adalah menjadi risiko lah untuk mereka tu mudah sakit. Especially kalau kanak-kanak yang macam baby ataupun yang kurang 5 tahun lah, yang mudah mendapat jangkitan. Okey, tapi bila Doktor cakap tadi lebih kepada baby dan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun, tapi tak mustahil juga sebenarnya boleh berjangkit kepada kanak-kanak yang lebih besar lah, contoh macam umur 6, 7, 8 tahun pun berkemungkinan juga, Doktor. Betul, kanak-kanak yang lebih besar pun boleh dapat jangkitan. Cuma kebarangkalian tu dah lebih tinggi lah untuk kanak-kanak yang lebih kecil. Disebabkan immunity dia. Tapi sama juga untuk kanak-kanak yang lebih besar pun penting juga untuk mereka membuat beberapa langkah-langkah pencegahan lah untuk mengelakkan daripada kena penyakit. Okey Doktor, macam Doktor kata tadi, tak mustahil juga untuk anak-anak ni setiap bulan jatuh sakit kan dan sebagainya. Saya nak tanya pada Doktor lah, sebab kadang-kadang benda pertama yang akan kena pada anak-anak ni adalah selesema. Atau batuk kan. Jadi sebenarnya macam mana kita nak differentiate, ini adalah selesema biasa kan, atau ini sebenarnya selesema disebabkan jangkitan virus seperti influenza dan sebagainya. Macam mana Doktor? Okay, good question. Sebenarnya dia lebih kurang sama lah kalau kita tengok simptomnya. Dua-dua pun ada kan, sesema dengan influenza, dua-dua pun boleh ada demam, dua-dua pun boleh ada sesema, dua-dua pun boleh batuk. So macam mana kita nak tahu beza dia? Biasanya kalau influenza ni dia macam bila kanak-kanak tak sihat, dia jadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba je dia ada demam tinggi, lepas tu batuk sesema. Dan demam tinggi tu biasanya memang tinggi lah, macam 39, 40. Dan demam tu memang jenis yang susah nak kebah. Misalnya kalau bagi buat demam tu, parents akan cakap, saya ada bagi demam tapi tak turun-turun demam dia. Ataupun lepas saya check lagi 2 jam, sama juga temperature dia. So yang tu adalah petanda mungkinlah adalah influenza. Kalau sesema tu biasanya demam dia tak adalah berapa tinggi sangat. Mungkin tak dalam mencecah sampai 38 ke 5 ke atas, 37 lebih atau 38 lebih saja. Selain daripada itu, kadang-kadang influenza ni kalau kanak-kanak tu kita boleh nampak dia lebih lemah. Lebih lemah ataupun dia kurang aktif. Kalau yang lebih besar kanak-kanak tu mungkin dia boleh cakap
saya sakit badan. Ataupun dia ada sakit kepala. Ada yang ada cirit berit. Tu kalau yang lebih berusia lah dia boleh cakap. Kalau yang kanak-kanak yang tak pandai bercakap lagi macam baby ke ataupun 1-2 tahun tu kita boleh nampak dia macam gelepek je, baring je, tidur je. Macam tu. Dan kebiasaannya dia orang ada batuk yang macam kering, batuk kering. Dalam influenza. Dia macam kong-kong-kong macam bunyi dia tak ada bunyi kahak kan. Ya, tak ada kahak sangat banding dengan yang sesama biasa. Dan kalau kanak-kanak semua biasa, biasanya kalau kita tengok macam budak tak sakit lah. Walaupun ingus tu meleleh-leleh kita tengok kat hidung tapi macam lasak je lagi. Masih main je main macam biasa je, kan. lompat-lompat apa semua. Okey, doktor, sebenarnya kan bila kita cakap tentang demam kan macam suhu tadi doktor kata dah 39-40. Of course itu adalah suhu yang berbahaya lah untuk anak-anak kita kan. Dan kalau influenza tu mungkin dia boleh naik tu tiba-tiba je tak bagi salam pun doktor kan. Betul. Bila anak demam ni, satu yang menjadi kerisauan ibu ayah ialah sebenarnya masih lagi ada yang tertanya-tanya mungkin nak mandikan anak tu doktor, air panas ke, air suam ke, air paip biasa ke, macam mana doktor sebenarnya suhu yang betul untuk kita mandikan anak yang tengah demam ni untuk kita bantu kebahkan. Biasanya kalau budak demam, banyak parents saya tengok dia takut nak mandikan anak. Dia sangat takut lah dan dia tak tahu sama dia nak kena mandi ke tak mandi. Tapi rata-rata kalau kita ni duduk dekat Malaysia, tak ada masalah nak mandikan anak walaupun tengah demam. Jadi kalau cuma kita nak mandi tu, dia punya suhu tu janganlah pakai air sejuk ataupun yang terlalu sejuk ataupun ais lah. Setengah parents dia rasa panas kenalah lawan dengan sejuk, tapi tak kita just pakai air pipe yang suhu biasa tu apa slightly suam sahaja. Sebab apa kita tak nak kanak-kanak tu dia menggigil kesejukan. Okey, faham. Yeah? Okey doktor, maknanya itu dari segi kalau nak mandikan anak. Saya nak tanya tentang ubat sebab kita boleh gunakan paracetamol kan, kita boleh bagi yang sirap untuk anak-anak yang kecil dan mungkin anak yang dah besar sikit mungkin yang boleh makan tablet, mungkin boleh kita berikan tablet lah kan. Betul. Tapi doktor, macam mana pula dengan penggunaan ubat punggung? Sebab saya ada juga terbaca tentang penggunaan ubat punggung ni tak sesuai kalau anak yang kena influenza doktor ya. Mungkin doktor boleh komen sikit. Maksudnya dia ada dos tertentu sebenarnya untuk kita gunakan kepada anak ke atau macam mana? Okey, sebenarnya kalau ubat punggung untuk demam tu dia biasanya kita pakai sama ada paracetamol ataupun diclofenac lah. Dia ada 2 jenis ubat punggung untuk mengawal demam tu. Sebenarnya secara amnya tak ada masalah untuk kita pakai ubat punggung untuk kanak-kanak dia demam. Cuma kalau untuk yang ada influenza tu biasanya kita pakai ubat punggung paracetamol. Yang tu tak ada masalah sebab paracetamol tu ataupun PCM tu sebenarnya ubat tu dia sama je dengan yang ubat makan tu. Cuma yang satu tu bentuk sirap, satu tu adalah bentuk masuk punggung. Itu sahajalah. So itu tak ada masalah. Cuma yang diclofenac tu biasanya kita tak bagi untuk kanak-kanak ada influenza lah. Tapi itu biasa dah jarang lah kita pakai sekarang ni. Dan juga kalau macam dosage dia pula boleh kita refer kepada packaging ubat ataupun juga sebenarnya kalau kita pergi ke klinik pun kita memang dah di-brief oleh nurse ataupun doktor sendiri kan. Berapa banyak kena makan, berapa kali kena makan dan sebagainya. Dos ubat tu memang kena check dengan doktor dululah ataupun farmasis. Okey, satu lagi saya nak tanya doktor, especially untuk parents yang beri ubat sirap kepada anak-anak kan. Cara yang betul sebenarnya doktor. Sebab kadang-kadang ada yang ambil terus daripada botol. Ambil dengan syring, lepas tu kita ambil pula ubat lain, kita masuk dengan syring yang sama. Atau ada setengah parents mungkin akan gunakan kalau penutup ubat tu memang kadang-kadang dah ada dah dia punya number-number dia kan. Jadi boleh tuang je dekat dalam tu. Dan ada juga yang macam gunakan syring yang berbeza untuk setiap ubat. Sebenarnya cara yang bagaimana kalau doktor boleh kongsikan pada parents kita ni supaya mereka lebih tahulah. Ini soalan tambahan saya untuk doktor. Tak ada masalah. Okey, kalau untuk dos ubat kanak-kanak ni kita tahu dia very specific. Sebab kita biasanya ikut berat ataupun umur kanak-kanak tersebut. Jadi dia punya dos tu biasanya mungkin 1 ml, 1.5 ml, 2 ml. Jadi secara tepat kita kena sukat lah sebab kita tak nak underdose ataupun overdose. So kebiasaannya untuk kita dapatkan dos yang tepat mengikut mililiter yang doktor prescribe tu adalah menggunakan syringe lah. Dan bukan menggunakan penutup macam Imi cakap tu ataupun ada yang guna sudu. Sudu ni biasa saya tengok macam mak ataupun nenek kanak-kanak tu lah masih guna sudu kecil, sudu besar. Tapi yang tu dah outdated lah. Kita dah tak pakai dah yang sukatan guna sudu tu. So yang the best is still guna syringe dan kita sukat. Dan syringe kita pakai tu mesti kena syringe yang bersih lah. Syringe yang bersih. Di mana kita just buka botol tu dan kita boleh celupkan syringe tu dan tarik keluar dia punya ubat tu. Dan kita suap kepada anak. Tapi sekiranya kalau ada banyak ubat, janganlah bekas air liur kanak-kanak tu yang kotor tu kita
masuk pula celup dalam Ubat botol lain yang pula. lain pula sebab nanti akan jadi contamination lah ataupun ada kuman pula yang masuk dalam ubat yang seterusnya. Budak tu pula dia mungkin tak sihat, jadi air liur tu pula ada kuman kan. Jadi tu kotor lah dan tidak sesuai lah untuk kita buat. Maksudnya macam setiap satu ubat tu kalau boleh ada shrink yang berbeza. Ya, secara Jadi, ideal lah. kan. Secara idealnya. Kalau kita bagi ubat kepada adik-beradik pula doktor, kan? Contoh kan, macam biasalah kalau dah seorang kena akan menjangkit pada adik-beradik yang lain. Jadi yang kalau yang macam tu pun sama doktor. Maksudnya setiap anak kena ada shrink yang berbeza jugalah doktor. Tapi boleh menggunakan ubat yang samalah. Mungkin dos tu adalah berbeza. Mengikut umur dan berat dia. So yang tu kita check dengan doktor lah. Sebaik-baiknya memang kena pergi berjumpa doktor, betul kan? Betul. Sebab mungkin boleh share ubat tapi dos tu mungkin berbeza. So kita kena check juga. Ataupun alternatif kita sukat menggunakan syringe. Lepas tu kita boleh picit balik ubat tu masuk dekat sudu. Pun boleh juga. Dan suap gunakan sudu lah. Tapi yang pentingnya sukat dulu yang amount yang betul betul. menggunakan shrink. Lepas So tu nak bagi makan sama ada nak bagi dalam shrink ke, nak bubur sudu ke, nak bubur betul. dalam penutup tu ke balik semula pun boleh kan Betul. doktor kan? Selepas kita sukat. Baik doktor. Soalan seterusnya, memandangkan sekarang tengah cuti sekolah ni kan, dan anak-anak ni rata-rata mereka pergi ni. Jadi selain HFMD ataupun influenza yang memang kita ketahui antara yang famous lah penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak, apa lagi penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang mungkin kita tak berapa tahu sangat doktor, tapi sebenarnya ada kemungkinan untuk berjangkit pada kanak-kanak. Ya. Sebenarnya ada banyak lah penyakit berjangkit kanak-kanak ni sebab as you know virus memang banyak lah kat luar sana, beratus-ratus jenis virus. Betul doktor. Tapi yang lately ni yang saya nampak trendnya lebih kepada cerit-berit yang disebabkan oleh rotavirus. Rotavirus ataupun boleh jadi RSV juga yang boleh menyebabkan bronchiolitis ataupun jangkitan kepada paru-paru dia. Tapi rata-rata kalau biasanya ujung-ujung tahun, musim perayaan ni banyak kita tengok kes-kes macam viral fever ataupun batuk selsema lah. Tapi kalau jangkitan yang mungkin lebih teruk, mungkin seperti yang saya cakap tadi, rotavirus dan RSV. Dalam seminggu ni banyak juga kes rotavirus yang saya nampak. Disebabkan oleh cerit-berit lah. Baik doktor, kalau kita risaulah dengan penyakit berjangkit ni yang mungkin akan berlaku pada anak-anak kita, sebenarnya langkah pencegahan apa yang kita boleh lakukan dekat rumah untuk kita elakkanlah jangkitan penyakit kepada anak-anak ni? Okey, sebenarnya kita pun boleh ikhtiar lah untuk mengelakkan daripada kena jangkitan. Tapi kata nak mencegah 100% tu tidaklah. So rata-rata kalau kita misal kata plan nak bawa anak keluar, kita cuba jangan pergi tempat yang terlalu crowded lah if possible lah. Maksudnya kalau contohnya kita nak plan nak bawa pergi mall, kita cuba jangan bawa waktu yang terlalu peak punya time. Maksudnya jangan pergi waktu lunch hour ke, waktu time makan. Betul. Tu kan. Mungkin kena pergi waktu weekday, waktu orang bekerja contohnya. Tu untuk mengelakkan lah. Dan salah satu lagi adalah kita kena jaga kesihatan anak dengan benda-benda yang asas lah. Iaitu pemakanan yang sihat. Jangan banyakkan snack. So makanan sihat tu nak kena balance diet. Kena ada makanan-makanan yang berserat, makanan yang ada vitamin, buah-buahan, sayuran semua tu. Dan juga selain pada tu kena jaga juga waktu rehat anak tu. Itu penting tu. Sebab apa saya tengok banyak parents bila dia bawa anak-anak keluar, dia mungkin padat sangat jadual dia. Nak buat ni, hari ni nak buat ni, dia punya itinerary tu, especially kalau pergi holiday, sampai kanak-kanak tu mungkin follow je, jadi dia tak cukup rehat. Jadi bila kanak-kanak tu tak cukup rehat, nap dia pun dah tak ke mana, tidur pun disingkatkan, dah tak ikut jadual tidur yang biasa. Jadi dia akan penat, dia akan mudah sakit lah lepas tu. That's why kita tengok banyak kes-kes yang bila ibu bapa family ni pergi holiday, balik ataupun masa tu sendiri terus dah sakit. Tiba-tiba je kan, rasa macam dedah-dedah ni anak ni kan. Betul. Time-time tu lah pula nak sakit kan. Betul. So itu common kita nampak. Saya rasa salah satu faktor tu sebab kanak-kanak tu mungkin tidak rehat dengan cukup. Dan waktu makan semua tak jaga. Betul. Okey doktor. Mungkin doktor boleh suggest pada parents di luar sana, sebenarnya apa barang ataupun ubat kan yang perlu, basic yang penting kena ada dalam first aid kit. Okay. So bila first aid kit ni sebenarnya penting untuk ada kat rumah, dan juga kalau pergi ke holiday pun nak kena bawa lah. Kena bawa. So benda-benda basic ni macam ubat demam lah. Ubat demam. Lepas tu ubat batuk, ubat sesama. Boleh bawa ubat cerit-berit juga. Kalau ada apa-apa suplemen boleh bawa juga. Dan juga kalau kanak-kanak tu memang dia memang makan ubat apa-apa yang tertentu. Sebagai contoh, mungkin kanak-kanak tu memang dia ada pakai inhaler. Dia ada asma ke kan. Yang tu pun kena bawa juga. So letak dalam satu box dan ke mana-mana lah kena bawa. Sebab apa kanak-kanak ni dia I'm sure Amy tahu dia kan demam ke tak sihat tu waktu tengah-tengah malam. Betul, unexpected kan. Unexpected tengah-tengah malam ataupun time
public holiday, klinik Mm-mm. tutup. Dan Mm-mm. macam tak tahu nak pergi mana. Takkan nak pergi hospital nanti kena Betul. admit pula macam mana. Mm-mm. So better untuk bawa lah ubat-ubat ni. Dan kalau nak tahu dos tu memang kena check dengan doktor ataupun farmasis lah. Lepas tu termometer, benda-benda yang macam tu lah kan. Yang tu pun kena bawa juga, betul. Supaya kita boleh tahu bacaan suhu badan anak dan sebagainya. Dan perlu jugalah macam ubat-ubatan yang doktor sebutkan tadi, supaya at least dapat membantu kita lah kalau kata ada emergency case yang sikit-sikit tu kan, yang mana kita rasa ni anak macam mula nak demam, kita tahu apa nak buat, kita pun dah ready dengan first aid kit dia kita. juga budak-budak yang dia pernah kena demam sawan juga. Jadi parents-parents ni pun memang kena selalu bawa ubat demam ke mana-mana dia orang pergi. Okey, bercakap tentang anak yang mendapat serangan sawan ni sebenarnya doktor, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita handle situasi tu? Mungkin kalau untuk ibu ayah yang pernah mengalami situasi ni, tahu dah apa nak buat kan? Tapi mungkin yang sedang menonton ni mungkin pertama kali menjadi ibu ataupun anak-anak sebelum ni tak pernah terkena sawan. Tiba-tiba kalau katalah satu hari terlah berdepan dengan nauzubillah kan, berdepan dengan situasi begini, apa sebenarnya perkara pertama yang mereka perlu buat doktor? Yang penting jangan panik dulu. Tapi apa yang selepas perlu mereka lakukan? Betul, memang yang pertama jangan panik. Tapi kadang kita senanglah kita nak cakap kan, tapi pada waktu tu memang biasanya akan panik lah. Okey, so sekiranya berlaku kita tengok anak tu macam seakan kejang lah. Maksudnya macam tak sedar, mata tengok atas, mulut berbuih, tangan kaki keras. So pada waktu tu sekiranya ada apa-apa objek yang tajam atau berbahaya sekiranya anak tu, kita clear dulu. Okey. Kita clear dulu bagi dia lapang. Dan juga pada waktu tu kita mengiringkan anak lah. Kita mengiringkan anak. Lepas tu so that kalau dia ada meleleh air liur tu, dia akan meleleh keluar. Dia tak tertelan lah, tak choking kan. Tak tercekik. Kita takut dia tersedak kan. So selain daripada tu, jangan masuk apa-apa objek dalam mulut dia. Sebab sebagai refleks, kadang-kadang parents dia tengok anak tu dia kancing gigi, dia risau, takut tergigit lidah, luka. Tapi sebenarnya kita tak perlu buat apa-apa untuk mengelakkan benda tu. Jangan letakkan kayu, besi, ada yang letak jari sendiri pun ada parents. Tak bagi kanak-kanak tu gigit lidah. So that one tak payah buat lah. Sebab apa, kalau kita letak objek yang mudah patah pun ada risiko untuk tersedak juga. Jadi kalau misal kata tergigit lidah, yang tu boleh sembuh. Tapi kalau tersedak lebih berbahaya sebenarnya. So jangan letak apa-apa objek. Lepas tu kita cuba time lah, tengok ambil masa. Sebab nanti kalau pergi klinik memang doktor akan tanya berapa lama anak tu sawan kan. So tengok masa tu. Lepas tu pada waktu tu kalau misal kata anak dah 5 minit tak berhenti, memang terus kena bawa ke hospital lah. Okey. Untuk doktor beri ubat untuk kontrolkan sawan tu. Baik doktor. Saya nak tanya, kalau macam penyakit-penyakit berjangkit ni, bila anak kita dah pernah terkena sekali, contoh macam influenza, HFMD ke, rotavirus ke, ada possibility tak mereka ni akan dijangkiti semula di masa depan? Okey. Sebenarnya banyak penyakit berjangkit ni dia boleh kena lebih daripada sekali. Okay. Macam baru semalam saya tengok ada patient, dia pernah kena HFMD tu 3 kali tahun ini. Tahun ni saja. Tahun ni saja. Saya kata betul ke? Lepas tu dia tunjuk gambar-gambar kan. Saya kata sebab dia pergi yang 3 kali tu ke klinik lain lah, bukan klinik saya kan. Jadi tunjukkan gambar. Oh ya, betul. Dia datang HFMD dan semalam dia datang untuk chicken pox pula. Ya Allah. Kesihan betul kan nak. Umur berapa tu doktor, kalau boleh doktor share? 2 tahun. Allah. HFMD dah lah sakit doktor. Itulah dia. Kan? 3 Kasihan kali. parents. Kuarantin je memanjang. Betul. Itulah nampak banyak lagi parut-parut dekat dia punya tangan dengan kaki tu. Ya, bekas jangkitan. sebab penyakit berjangkit ni, satunya kena kuarantin, satu lagi tu dia punya tu kena extra care lah. Maknanya nak kena bersihkan semua, tambah lagi kalau ada adik-beradik yang lain kan, risau juga berjangkit pada yang lain. Betul. Jadi memang betul lah, agak struggle juga dekat situ doktor. Especially kalau tengah wabak, sebenarnya boleh kena lebih daripada sekali. Okey. Macam waktu influenza, HFMD kan kadang-kadang kita ada wabak, jadi boleh kena lebih daripada sekali. Dan sebab satu penyakit tu boleh disebabkan oleh pelbagai virus. Macam HFMD ada pelbagai jenis virus yang menyebabkan HFMD. Macam Coxsackie ke, ecovirus ke, so jadi enterovirus. Jadi banyak virus menyebabkan HFMD. So boleh kena lebih daripada sekali. Influenza pun sama. Influenza pun ada influenza A, influenza B, influenza A pun ada beberapa jenis, B pun ada beberapa jenis. So boleh kena lebih daripada sekali lah. Doktor, COVID-19, maksudnya COVID masih ada lagi ke? Ada. Masih ada lagi. Sebab mungkin kita dah tak adalah perlu mask setiap masa seperti dulu. Jadi ada yang mungkin terlepas pandang. Tapi sebenarnya masih ada kes COVID-19. Masih ada lagi, betul. Kemungkinan untuk menjangkiti kanak-kanak pun ada doktor kan? Ya, tapi kebiasaannya kalau di kalangan kanak-kanak tu tidaklah berapa serius berbanding dengan influenza. Okey. Simptom dia masih sama, demam, batuk dan sesama juga.
Dan sama juga tetap kena kuarantin dua-dua pun. Ya, betul. Okey doktor, mungkin untuk mengakhiri episod kita pada hari ini, doktor boleh kongsikan bersama parents di luar sana, selain penjagaan kebersihan seperti mencuci tangan dan sebagainya, apa lagi persediaan tambahan yang boleh parents lakukan bersama dengan anak-anak untuk kita kata bantulah sikit kurangkan risiko jangkitan penyakit ini, doktor. Silakan. Okey, jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan, saya rasa yang paling penting adalah vaksin. Okey. Sebab itu sebenarnya adalah langkah pencegahan yang terbaik lah. Sebab sebenarnya ada vaksin untuk virus, beberapa jenis virus lah. Contohnya macam influenza, rotavirus, chickenpox. So ada vaksin untuk mengelakkan daripada virus-virus yang tersebut ni lah. Jadi why not kita ambil? Sebab kalau virus-virus yang lain tu tak ada vaksin. Jadi yang mana ada vaksin tu kita boleh ikhtiar untuk ambil. Sebab banyak parents saya rasa dia tak berapa cakna lagi lah berkenaan dengan vaksin as a prevention untuk pencegahan penyakit. Diorang sanggup lagi nak beli apa-apa gadget ataupun air purifier, air humidifier, macam-macam essential oil lah, semua tu suplemen beratus-ratus semua tu sanggup beli. Tapi untuk spend untuk vaksin tu agak susah dan berat. Bila saya tengok parents Kalau ikutkan modal lebih kurang je doktor. Ya, Vaksin betul. dengan nak beli semua tu kan. Lagi kalau macam mesin-mesin tu semua kena ada maintenance pula lepas-lepas tu. Betul. Kalau vaksin ni insya-Allah lah orang kata adalah dia punya clinical research dia yang membuktikan dia dapat membantu sedikit sebanyak untuk mengatasi serangan penyakit berjangkit ni doktor. Jadi mungkin kata-kata terakhir daripada doktor untuk parents di luar sana yang sedang membawa anak-anak pergi bercuti, tak kiralah pergi ke taman rekreasi ke, bercuti di hotel-hotel ke, atau bawa anak-anak balik ke kampung, apa yang perlu mereka utamakan? Silakan doktor. Okey, so bila bawa anak-anak bercuti ke mana-mana kampung semua tu, yang pertama kita memang kena jaga kesihatan anak dengan menjaga dia punya waktu rehat dia, pemakanan dia dan juga pergaulan dia lah. Jadi saya rasa sebagai bapa, diri kita sendiri pun kita kena perhatikan kalau anak kita jangan bagi dia bergaul kepada budak-budak yang ataupun dewasa yang tak sihat lah. Dan sama juga kita juga, kalau kita tak sihat tu jangan kita pula pergi dekat dengan budak lain, anak-anak orang lain. So sama-sama kita jaga masing-masing lah. Sebab saya faham kadang-kadang bila kita pergi ke bercuti ataupun pergi balik kampung ke, kalau ada makcik, pakcik ke sepupu yang nak datang nak main dengan anak tu, kalau dia orang tak sihat kita tak sampai hati nak cakap. Jangan betul. main dengan anak kan. Tapi itulah yang maksudnya sama-sama cakna, maknanya ibu ayah pun kena cakna, orang lain yang berada di persekitaran pun kena cakna juga. Maknanya masing-masing menjagalah, bukan menjaga diri saja, menjaga juga anak-anak. Kalau kata tak sihat, cepat-cepat jumpa dengan doktor kan. Jangan tunggu, jangan tunggu, betul. Jangan tengok-tengok, jangan jumpa doktor di internet. Kalau boleh pergi ke klinik dan dapatkan consultation yang betul kan, dan kita betul. boleh prevent lebih banyak lagi penyakit-penyakit ataupun kejadian-kejadian yang tak diinginilah. Jadi itu saja, kita nak ucapkan selamat bercuti kepada parent-parents di luar sana bersama dengan anak-anak mereka. Enjoy cuti boleh, tapi pastikan kesihatan tetap dijaga doktor kan. Betul. Dan ingat pesan doktor tadi, bawa first aid kit dengan basic ubat-ubatan dan juga termometer dan sebagainya untuk membantu kita lah kalau kata ada apa-apa yang berlaku nanti. At least kita adalah sesuatu untuk kita bantu anak-anak kita. Jadi kita jumpa lagi di episod Tanya Pakar yang akan datang bersama dengan saya dan juga pakar lain yang mana kita akan ceritakan lebih banyak lagi tentang kesihatan anak-anak, kesihatan ibu, kesihatan ayah dan sebagainya. Jaga diri baik-baik dan tunjukkan sokongan anda kepada Pak Emma melalui social media kami di Instagram, di TikTok, di Facebook dan juga subscribe majalah Pak Emma di YouTube untuk lebih banyak perkongsian daripada pakar-pakar dan selebriti tentang tip-tip keibu-bapaan. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye.